lordosis, kifosis, skoliosis, pelurusan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk memperbaiki postur badan anda dalam beberapa minit. Saya akan ajar anda senaman khusus untuk memperbaiki ketegangan utama yang menyebabkan tulang belakang kita tidak selari dan memburukkan postur badan. Anda boleh pilih untuk melakukan semua senaman dan memperbaiki semua aspek tulang belakang anda, atau hanya pilih untuk melakukan senaman khusus untuk postur badan anda. Jika anda mempunyai hyperkifosis, hyperlordosis, skoliosis, pelurusan, bahu lebih rendah daripada yang satu lagi, atau kepala yang sengit, dan yang paling penting, anda akan lihat bahawa anda tidak perlu kurus, muda atau mempunyai fleksibiliti yang tinggi untuk mempunyai tulang belakang yang bergerak dengan baik. Dan kita akan mulakan dengan ketegangan yang paling banyak menyiksa tulang belakang kita pada masa kini, iaitu ketegangan di bahagian depan tulang belakang. Apabila kita mengumpul ketegangan di bahagian depan tulang belakang, sama ada kerana kita duduk terlalu lama, kurang aktiviti fizikal, atau ada masalah pada mana-mana organ seperti hati atau perut, ketegangan yang terkumpul di depan tulang belakang ini boleh menyebabkan pinggang menjadi lurus, boleh menyebabkan hyperkyphosis seperti menjadi lebih bongkok, atau kepala terdorong ke depan. Dalam kes ini, bahagian cervix cenderung menjadi lebih lurus. Untuk memperbaiki semua masalah ini sekaligus, untuk mengatasi ketegangan ini, kita akan gabungkan dua senaman. Mula dengan berbaring meniarap, menyokong badan pada siku dan pastikan anda berada dalam keadaan yang benar-benar santai. Untuk kita tingkatkan lagi legangan ini, saya minta anda beri perhatian pada dua perkara. Yang pertama ialah pernafasan. Kita akan lakukan pernafasan yang berbeza kerana diafragma berada di tengah-tengah ketegangan ini. Ia adalah bahagian utama, bahagian yang sangat penting, malah kerana ia berkait rapat dengan hati dan perut dan organ dalaman, usus. Jadi ia membantu memperbaiki kedua-dua bahagian otot dan juga ketegangan pada organ dalamannya. Jadi, dalam posisi yang santai ini, anda akan lakukan pernafasan regangan. Hembuskan nafas lebih lama, hembuskan nafas sambil kira sampai 3 dan tarik nafas pada kiraan 4. Jom kita buat sekali. Titik kedua yang perlu diberi perhatian adalah leher. Jangan pandang ke depan. Dengan dagu terjulur ke depan, turunkan kepala sehingga ia selari dengan tulang belakang. Masukkan dagu ke dalam. Jika anda dapat kekalkan dagu ke dalam, barulah betul. Buka dada, biarkan dada menghala ke depan. Dan di sini, anda dapat meregangkan seluruh bahagian depan tulang belakang dengan lembut tanpa membebankan leher. Melakukannya pada seluruh tulang belakang pada masa yang sama. Di sini anda akan berada selama 1 hingga 3 minit dan di sinilah rahsia ketegangan ini. Kerana kadang-kadang ia sangat sukar untuk kita perbaiki. Kebanyakan masa, ketegangan di bahagian depan tulang belakang ini datang dari atas ke bawah. Jadi ia bermula di sini pada permulaan tulang belakang, pada sendi kepala dengan leher. Jadi senaman kedua memang khusus untuk itu ya. Bersandar pada dinding, cuba rapatkan seluruh tulang belakang. Kamu akan kata, ya, macam ni. Masukkan dagu ke dalam dan keluar, pandang ke bawah dan ke atas. Tanpa mengangkat kepala dari dinding, kamu akan dengar rambut berbunyi dan kepala bergesil pada dinding. Kamu akan lakukan ini perlahan-lahan, tanpa tergesa-gesa, sampai mana yang selesa untuk kamu, dari 30 saat hingga 1 minit. Dan jika ada bunyi berkeriut, itu adalah normal. Bunyi berkeriut itu bermaksud kita mula menggerakkan sendi-sendi tersebut yang kadang-kadang tersangkut. Sama seperti bila kamu tarik jari, kadang-kadang ada bunyi berkeriut. Ketegangan seterusnya yang kita akan fokuskan ialah ketegangan di belakang tulang belakang. Selain daripada sakit yang merebak di bahagian belakang, ketegangan ini boleh menyebabkan bahagian pinggang menjadi hyperlordosis, iaitu seseorang yang tulang belakangnya melengkung berlebihan boleh menyebabkan pelurusan pada tulang belakang toraks dan di bahagian cervix menyebabkan peningkatan lengkungan iaitu hyperlordosis. Dan leher yang pendek itu, orang yang selalu mengumpul banyak ketegangan dan biasanya mengalami sakit kepala tegang. Trik di sini adalah kita perlu faham bahawa kita perlu faham bahawa ketegangan ini
biasanya datang dari kaki. Ini juga berkaitan dengan orang yang badannya tegang dan memendek, yang sukar untuk menyentuh lantai dengan tangan. Adakah anda juga begitu? Anda akan baring dekat dengan dinding, boleh di sofa, di tilam atau di lantai. Letakkan bantal yang tinggi, boleh juga guna 2 bantal. Perhatikan bahawa kita sudah mula meregangkan bahagian belakang tulang belakang. Anda akan meluruskan satu kaki dengan menyokong tumit di dinding. Saya mahu apabila anda tarik kaki ke arah anda, tarik jari kaki ke arah anda rasa regangan di belakang kaki dan bukan rasa sakit ya. Kalau sakit itu bermakna anda terlalu memaksa. Dalam kes itu, anda duduk lebih jauh. Okey, biar saya tunjukkan kepada anda di sini ya. Saya buat pergerakan tadi. Kemudian Dr. Laisana Mota sakit, anda jauhkan lagi dari dinding sebab kaki secara automatik jadi lebih rendah seolah-olah anda kurang meregang. Ya. Bagi saya, lebih baik lebih dekat. Hebat. Dalam posisi ini, anda akan rileks dan buat pergerakan ini dengan kaki. Tarik jari-jari kaki ke arah anda, sentuh hujung kaki pada dinding. Anda akan lakukan ini 60 kali dengan setiap kaki, tak perlu buat 60 kali terus. Anda boleh buat 3 set 20 kali contohnya ya. Jangan tergesa-gesa, jangan paksa. Nikmati keadaan rileks ini. Bila anda tarik kaki, kadang-kadang anda akan rasa tarikan sampai ke dalam tulang belakang di bahagian lumbar. Tetapi apabila anda semakin rileks, rasa rileks itu juga akan merebak ke seluruh tulang belakang. Untuk melengkapkan relaksasi otot-otot ini dan juga sedikit memperbaiki sendi-sendi yang merupakan salah satu punca kerengsaan, anda akan lakukan seperti ini ya. Berdiri tegak, letakkan tangan di paras tulang belakang lumbar, di paras pinggang. Untuk yang tidak tahu di mana lumbar, sebaiknya jari-jari bersentuhan di belakang sini. Sekarang, tanpa membengkokkan lutut, anda akan condongkan badan ke belakang sehingga anda rasa nikmat seperti meregangkan badan, meregangkan bahagian depan sini ya. Pergi sampai rasa meregang dan anda akan berada di sini selama 10 saat sambil cuba rilekskan badan dan bernafas dengan perlahan, sangat santai. Dan selepas 10 saat, hanya kembali ke posisi asal. Rasa senaman ini nampak remeh. Jadi cuba buat dan cuba sentuh lantai sekali lagi. Lepas tu, beritahu saya di ruangan komen. Saya suka sangat. Sekarang, tiba masanya untuk kita perbaiki. Ada ketegangan yang melintasi tulang belakang dari satu sisi ke sisi lain. Inilah ketegangan utama yang buat kepala kita jadi sengit. Yang selalunya kita hanya sedar bila ambil gambar. Rasa macam dah tegak. Semua orang nampak tegak. Tapi kita pula yang sengit. Yang menyebabkan satu bahu jadi lebih rendah daripada yang satu lagi dan menyebabkan skoliosis pada bahagian cervical, toraks dan lumbar. Rahsianya di sini ialah kita buat regangan secara perlahan supaya tidak memaksa dan biarkan setiap bahagian rileks mengikut masa masing-masing. Baring mengiring dan dengan kedua-dua kaki rapat, bengkokkan sejauh yang boleh seolah-olah nak bawa lutut ke arah dada ya. Buat ini sejauh mana yang anda mampu juga asalkan tidak menyebabkan kesakitan sudah tentu. Perkara ini memang perlu diingatkan selalu. Dalam posisi ini, apabila anda tidak dapat membawa lebih jauh lagi atau sebelum masa sakit bermula, jalinkan jari-jari, letakkan di dada dan biarkan berat lengan memusingkan badan anda. Berat lengan yang akan lakukan regangan ya. Anda sudah rasa tarikan dari pinggul hingga ke bahu melalui tengah belakang. Setiap orang di sini akan rasa ketegangan atau kekakuan di tempat yang berbeza. Sesetengah orang akan rasa ketegangan di bahagian pinggul, ada yang rasa tulang belakang mereka kaku dan ada juga yang rasa ketegangan itu dekat bahu. Itulah idenya. Anda lakukan tegangan secara perlahan, fokus pada pernafasan, cuba untuk rileks setiap bahagian badan anda dan anda akan rasa ketegangan itu hilang sedikit demi sedikit. Hanya perlu bernafas dengan tenang dan cuba biarkan berat lengan membuat regangan itu. Ini memang sangat menyenangkan. Anda akan lakukan ini selama 3 minit, 3 minit untuk setiap sisi. Apabila selesai 3 minit di sini atau 1 minit, apabila anda sudah puas hati, anda hanya kembali, keluarkan kaki dan lakukan perkara yang sama, cuma kali ini di sebelah yang satu lagi. Nampak macam magic, tapi serta-merta anda akan rasa tulang belakang lebih ringan dan boleh berdiri lebih anggun tanpa perlu berusaha keras. Tapi untuk jadi lebih baik lagi, selain buat senaman ini setiap hari,
Anda boleh elakkan ketegangan ini daripada terkumpul semula. Dalam video ini, saya tunjukkan urutan 2 minit yang anda boleh buat sebelum tidur. Selain menghilangkan ketegangan sepanjang hari, ia juga akan membantu anda tidur lebih lena dan mungkin anda akan bangun tanpa rasa sakit. Kalau saya dapat membantu anda hari ini, ingat untuk kongsikan video ini dengan seseorang yang memerlukannya. Seseorang yang rasa sakit, yang perlu memperbaiki postur tulang belakang. Itu sahaja yang saya minta daripada anda. Pastikan video ini sampai kepada mereka yang memerlukan. Saya undur diri dulu. Salam hormat dan jumpa lagi.